Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita bertemu sekali lagi dalam What's Next podcast siri yang ketiga dan interestingnya kalau dua siri sebelum ni anda bersama dengan Tuan Yus Farizal. Untuk siri yang ketiga ni bersama dengan saya Hezri Yassin selaku host anda untuk malam ini. Kali ini untuk topik pada siri yang ketiga ini dia menarik. Iaitu bila geng muda bersuara. Bersuara tentang apa? Itu nanti kita akan ceritalah. Alright, macam biasa, tuan-tuan dan puan, untuk What's Next podcast ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti kami ataupun tengok kami secara live di YouTube Post Studio, di TikTok People of Selangor dan di Facebook Pas Selangor. Dan macam biasa, What's Next podcast ni tuan-tuan, sebelum-sebelum ni, host sebelum ni pun dah sebut, saya just nak remind balik. Di What's Next podcast ni, kita berbicara bukan saja berkaitan dengan politik. Kita berbicara tentang anak muda, kerjaya, keusahawanan, isu semasa dan pelbagai lagi. Tetapi khusus dari sudut pandang negeri Selangor. So untuk What's Next podcast. Dan CD yang ketiga ni, hari ni, bila geng muda bersuara. Cara biasa kita guna anak muda, kali ni geng muda. Dan saya bersama dengan saya punya panel yang saya akan kenalkan secara simple nanti sebentar lagi. Kami berdua masih anak muda. So bila geng muda bersuara ni, hari ni kita nak bincangkan berkaitan dengan dari sudut pandang ataupun perspektif geng muda dan politik. Sebab politik kan kadang-kadang dia adalah I'm not saying kadang-kadang lah, dia boleh kata satu perkara yang jarang diminati oleh geng muda. So, untuk nak berbicara, nak bincang secara santai bagi siri kali ini bersama dengan saya, iaitu a very good friend of mine. Saya rasa ini kali kedua saya berpodcast dengan dia. I think so, pertama dulu bukan di What's Next lah. I tak ingat podcast apa kita berbicara masa tentang bola rasanya. So, iaitulah saudara Sufi Kamari merupakan wartawan Haraka. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Allah. Apa khabar? Sihat eh? Sihat alhamdulillah bro, sihat eh? Sihat. Sebelum tu nak tahu ada ni ke? Ada teleprompter depan ya? Sebab lancar. Tak ada. Power ah. Seram pula. Ini pun dah gagap tadi. Sebab kadang-kadang dia sebelum kita mula, wah kat kepala tu dah macam-macam dah susun dah. Nak sebut apa dulu, nak sebut apa. Bila dah habis countdown je, dah bila nak sebut nama podcast, orang ingat lancar je tapi tak sama dengan apa yang kita plan. Alright. So tadi on the way ke sini okay, jam. Okay, jam sikit dah. Hari jam sedunia. Dan ada certain tempat hujan tiba-tiba kan. Ya, betul. Right. Okay. So sebelum kita mula, macam biasa yang belum follow kami di YouTube, TikTok dan Facebook, tolong follow, tolong like, tolong share, tolong sebar luaskan. Pastikan podcast kita ni tak kosong Sufi orang ramai dapat tengok dan sebagainya. Okay, so of course mesti orang tanya-tanya, mesti ada yang belum kenalkan dan sebagainya, tak kenal maka tak cinta. Tapi of course I do believe juga ramai yang dah kenal. Tapi no worries juga bro. Sufi, kenalkan diri, your background, family mungkin, study pun boleh secara ringkas sebelum kita sentuh lebih lanjut tentang politik. Terima kasih banyak Bro Hezri. HY. Saya SK. Sufi Kamari. Cuma untuk pengetahuan teman-teman yang ikuti podcast kita ni, Hezri ni lagi senior daripada saya dalam sudut kewartawanan, ke MC-an. Ada ke MC-an? Ke hostan kan. Rosak bahasa kita ni. Hindustan DDP hantar LOD ni. Allah. Tapi isu dia ialah beliau lebih senior dah. Maksudnya lebih awal berkecimpung dan lebih ke depan berbanding kita ni budak-budak baru nak up dah. Jangan macam tu. Dia punya up lain macam. Cuma saya ni anak jati Selangor lah. Saya sekolah di Hulu Kelang. Taman Sekolah Kebangsaan Taman Permata. Darjah 1 sampai darjah 6. And then di Selangor, lepas tu Sains Sekolah Selangor, SVP, Form 1 sampai Form 5. Semua di Selangor lah. Matrik di Negeri Sembilan, dapat Negeri Sembilan dan kemudian universiti. Dan saya ni graduan Mechanical Engineering, kalau ramai tak tahulah. Mechanical Engineering. From which university? Universiti Malaysia Pahang. Okay. Saya memang graduan. Saya menang. In what terms nanti saya cerita. Okay. Dia nak jawab menang juga. Sorry. Dah cerita dia memang menjadi, kalau nak cerita pasal wartawan ni, saya ni baru sangat dah. Saya tidak, saya malu dengan wartawan, tapi sebab
kita ni aktif di social media, Right, betul. membuat Betul. konten-konten isu lapangan. Betul. Jadi orang Betul. panggil kita wartawan, tapi Ya. kita ni malu sebab wartawan ni disiplin menulis, Ya. disiplin dari segi duduk journalism Ya, dia kan. Kita faham, ni faham. main terjah je orang Faham, kata kan. Tapi faham. kita ni memang Ya. graduate mechanical. Mm-mm. Saya memang pernah kerja engineering Mm-mm. semua kan, Mm-mm. oil and gas ambil semua dan itulah. Wow. Wow. Dan banyaklah cerita kalau cerita pasal kerjaya ni Wow. boleh buat podcast lain lah. Wow, you Daripada satu career ke career lain dan saya banyak belajar lah in term of management. I Sebab saya see. tengok karakter saya ni anak muda yang cepat bosan, cepat orang kata belajar satu benda, career satu benda dan kita rasa macam dah tak ada benda lah. We repeating the same thing Correct. cycle No, kan biasa tak? I think our era kot. Ah. Kita Gen Y bukan Gen Z. Tak Kita tahulah. Gen Y. Ya ke? I think it's the thing lah. Kan? Sebab contoh macam Kejaya sebelum Ah. kita tak adalah pergi deep lagi pasal politik ni, Ya, sambil betul. mukadimah lagi ni. Contoh macam Kejaya orang dulu orang Gen X, orang baby boomers, diorang boleh kerja satu tu 30 tahun, 20 tahun. Tapi our age macam kerja kat satu tempat 5 tahun kita dah tukar. Kan tak sampai 10 tahun kita dah tukar. I think memang macam tu. Kita dahagakan a new path of knowledge lah kot. Satu benda tapi sebenarnya duit lah sebenarnya. Ya. Kita tak pindah biasa sebab duit lah. Kita sembang je. But the thing is, Yalah. tu cerita betul lah. Maksud cerita dia kita macam generasi yang kita nak lagi. Dan kita generasi tahun 80-an ni, tak tahu lah. Kita ni pasal nak kita merasai peralihan teknologi tu. Betul. Kita both daripada tak ada teknologi kepada ada dan semakin laju. Ada laju-laju. Kita merasai benda tu. Ya. Budak-budak ni mungkin dia tak tahu langsung. Ya. Gen Z dia terus teknologi dia tak tahu langsung kaset. Betul. Dia tak tahu. Dia tak tahu disket. CD tahu kot. No, ada yang tak tahu. Tak tahu ada yang tak tahu. Ada yang tak tahu. Kalau Gen Z yang CD power lah zaman kita kan dah macam advance lah. Dia orang disket orang tak tahu. Disket tak tahu kan. Memang kita tahu. Of course. Kita tahu disket, kita tahu mungkin tapi piring hitam tak kot nampak lah tapi tak zaman kita dah tak. I have, saya ada. Bapak saya pernah. Tak cerita dia kita melalui lah. Yes, kan. Mungkin ramai yang pasal benda tu. Tapi itu boleh mematangkan kita melihat peralihan-peralihan tu dan kita sebenarnya desire kita nak buat benda yang baru. Ya. Sebab itu kot. Sebab mungkin parents kita ni dia agak stagnan dia punya revolusi teknologi tu. So dia boleh sustain lah dengan typewriter. So kalau banyak orang tua-tua ni dia bila dah datang teknologi komputer semua dia dah tak boleh. Correct. Dia dah boleh dia akan bukan fed up lah, dia akan put on hard kan. I see. Ya, betul. Kan on their career path sebab dia bukan dia maksudnya dia dah rutin dah begitu. Yes. Dan kita very fast daripada zaman kaset paling power sekali. Kita kaset lah kan, lagu-lagu kaset CD. CD pun mula CD yang besar piring hitam dari CD kecil. Dan terus pergi ke sekecil-kecil thumb drive. Yeah, correct. Dan sampai sekarang tak perlu dah cloud. And then that's our generation. So dari situ juga mungkin you punya transition kan from mechanical engineering kan. Betul. Dan here saya di sini untuk berkongsi lah apa yang kita akan sembang-sembang best dengan dia. Begitulah sebanyak. Saya anak-anak dari Selangor dan dah berkahwin dan saya memang love lah keadaan sekarang. Saya sangat suka apa yang saya buat. Alhamdulillah, that's so, important. Satu blessing lah saya rasa. Saya pernah buat kerja yang saya tak suka. True. Kan kerja kilang tak suka. Kerja kilang very regimental. Meeting pagi and then stress and then kalau ada bottleneck, ada benda problem dekat line tu kita kena troubleshoot lah, kena email lah. It's a very, tapi tu part of our lifestyle lah. Pengalaman, life lesson, experience kita lah supaya mematangkan kita lah. So Sufi, a few times lah you mention nak jati Selangor, sama. Saya menang in what terms tau? Okay. Saya sekolah rendah Selangor, sekolah menengah Selangor, matrik Selangor. Matrik UIA, PJ. UIA Gombak Selangor. Wah, menarik. So, I boleh jadi MB lah. Boleh. Nombor IC 10. Lulus, tak, saya kos 5-6. Wilayah. So, saya 10. Dia ada 4 lah kot. Dia ada banyak. So, okay. Baik, okay. Alright. Sebelum kita dah ke arah nak politik ni. Mechanical engineering, very interesting. Yeah. So what makes you change to wartawan tu satu perkara which is fine. Yeah.
Tapi you memilih wartawan, akhbar yang I can say, akhbar politik. Ya. Menarik soalan ni. Ha, ha. Kalau saya cerita betul, terbongkar habis rahsia-rahsia orang ni tak ada. Ataupun silap-silap 3 jam podcast kita kan? Itu. Heeh. Dia sebenarnya kita tak boleh pilih kerjaya lah, saya rasa. Kita boleh plan, Alright. kita boleh plan kita nak jadi tu, jadi ni. Which Alright. is kita, tapi Allah tak, kalau Allah nak bagi kita the path macam tu, kita boleh kita tolak. Right. Kita tak boleh tolak takdir kan. Saya rasa saya terima. Kenapa daripada from engineering, dan saya nak betulkan sikit lah, bukan engineering tu wartawan, tidak. Daripada engineering dan saya jump 2017, saya jump terus because of the crisis, economic I crisis, see. yang banyak retrenchment buat sebelum Petronas retrenchment, subcon sebelum 2-3 tahun sebelum tu, subcon dah Right. start buang banyak Uh-huh. orang dah in oil and gas. 2016 saya dah start retrenchment, dan 2017 saya hijrah dan dapatlah apa nama tu, dia panggil content review analyst. Pernah dengar tak? Tahu tak, dia kongsi sikit lah kan. Setiap konten-konten kita di social media, dia tak just Facebook, YouTube, Google lah, YouTube tu Google lah, dia orang satu company. Facebook itself, and then kita ada apa, ada TikTok, ada Thread semua sekarang. semua konten-konten social media ni, dia ada content review analyst, ada satu pasukan yang akan analyse konten-konten tu. Alright. Okay, sebab saya nak cerita sikit lah, sebab kita nak berkongsikan kan. Uh-uh. Sebab apa ada benda-benda ni? Dulu tak ada. Sebab satu ketika dahulu Google pernah disaman berbillions because of apa nama tu, maklumat peribadi yang breach lah. Dia ada dekat Okay. Okay, I've heard of this story. Okay. so mungkin kandungan tu tak selamat, Yup. kan. Jadi daripada dia terpaksa bayar orang berbilion baik, dia spend Untuk analisis ni. ada team yang buat analyse ataupun memastikan kandungan tu selamat lah. Correct. Sebab Yes. business di social media ataupun business di macam Google semua ni, mostly 99% I think saya pernah orang beritahu saya begitulah. The data how far is true, tapi saya dia maklumkan tu datang daripada pengiklan. So mereka letak contoh YouTube kan, Nike, Adidas ke produk apa-apa pun, dia akan letak produk dia dekat konten-konten yang kita buat ni, betul tak? Yes. So mesti ada somebody yang analyse konten mana yang letak produk ni. Takkanlah produk Adidas letak dekat konten yang tak best. Tak tahu lah, ada kaitan. ataupun yang lucah ke, ataupun yang tak sesuai. Tak boleh kan, dia tak sesuai. Dia itulah kerja algoritma, dan juga ada pasukan yang analyse benda ni. Analyse tu supaya dia sync lah dengan kehendak klien. So penting Google dan YouTube jaga benda tu. So diorang ada dah benda tu. I was there lah. Dan the first job saya buat tu, saya jaga page Google ni dia ada kan. Dulu kan dia ada iklan-iklan kat tepi website. Yes. Saya antara buat benda tu lah untuk make sure the condition, biasa yang dapat. Betul lah cerita dia. I can say relate jugalah dengan Sufi. Ada relate jugalah dengan I mean, it helps tak dengan yang sekarang punya career? Of course. Kan? Sebab dia macam ni, kenapa saya ambil pertama, sebab saya desperate lah. Kita dah 3 bulan nak kerja masa tu. Yalah, faham. Lepas tu, tapi kita nak kerja juga, kita ambil zero experience. Tapi saya ni boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Jadi bila kita interview tu, kita goreng lah. We should do in English. In English. I really hope so, but my English very little. Let's change our segment. Okay, kita teruskan. Pengalaman kita, sebab tu saya kata kawan-kawan semua yang nak berkejumpung apa, betul, kita kadang kita rasa macam tak suka dengan cabaran baru, but I think if you have the opportunity, any opportunity that you deserve it, you think you can do it, I think my advice, ataupun ramai orang bagi advice, the same advice, grab it, do it, kan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa kita punya daripada situ, our potential boleh jump ke mana pula, we don't know. Kalau saya remain pada oil and gas, saya rasa saya akan ada ulang-alik apa nama tu, hilang oil and gas lah, construction kan, side onshore, offshore dan sebagainya. Kan, which is good juga. Tapi you don't know the opportunity kan. Yes, true. Tapi dengan stress, ada lot of stress. Tapi bila kita ada kita let our heart to accept, and then
grab the opportunity, dah macam sport komputer nak ni. Kan Okay. dan push lah. I think Okay. saya tidak mudah untuk dapat tukar career ni tau. Correct. Because the first 3 months we have to read a lot tau. Sebab dia nak jadi content entrepreneurs, you have to read a lot of dipanggil policy, dan policy tak boleh di-print. Tak boleh print sebab dia orang kata apa tu, PNC lah. Alright. Kan, dan tak boleh letak kat phone, tak boleh. Semua kena datang ke office, tengok dekat computer company. Now we have to learn. The first 3 weeks, I think 2 weeks tu, saya punya kerja ni Azri, baca dan ada exam. Ada exam untuk just nak ukur online, very stressful. Tapi bila one dah pas tu, dah selesai dan that's why jangan kita cuba sebab kita tapi dah anak seorang sebenarnya. Kita buatlah kan untuk ada family, kita nak sara kan. I don't mind untuk push myself. Kita tahu level kita dan alhamdulillah lah saya daripada one company to company dan akhirnya naik ke dipanggil apa daripada content analyst dia panggil QA dan naik dan dia PRU 15 membuka. PRU 15 saya kerja lagi. PRU 6 negeri tu adalah hamba Allah ni, dia call, dia WhatsApp lah, dia hidup lagi. Dia kata, bro, kena resign ni sebab nak kena full time ni, nak buat kerja-kerja politik ni. Sudah. Okay. So that person, which kita tak mention nama, you pun tak mention call for full time means masa kerja tu dapat time buat ni ke kewartawanan ni ke? I mean I buat content je. I see. Buat content penerangan tentang isu politik, isu PRU15 lah. Peak lah, masa peak tu lah. So kita bila geng muda bersuara, maksudnya berkaitan dengan politik. Okay. So why politik? I think saya punya falsafah senang je. Kalau kita tidak berpolitik, orang yang akan mempolitikkan kita. Alright. If you not, kita maksudnya kalau kita tak plan macam mana kita nak create the condition of politics surround kita ni, dan maksudnya kita tak peduli langsung lah pasal politik ni, orang-orang politik ni yang akan menentukan untuk kita. I think that's the very basic lah untuk kita rasa macam true. Dan politik ni perlu, dan kita kalau klise dia politik dah di mana-mana kan, politik rumah tangga itu jawapan klise lah, jabat. But ni kita cerita pasal kenegaraan politik. Yes. Kita tak boleh kata tak boleh ni biar geng tak boleh. Dan zaman sekarang, dulu mungkin boleh macam tu lagi, mana kita 9 to 5 and then kita balik rumah main dengan anak, and then weekend pergi holiday dan kita repeat biasalah, which is good. Tapi zaman sekarang tak boleh sebab kita dah zaman globalization, kita ada internet, social media ni. Jadi pasal tak social media ni, I think dia telah mengubah cara fikir, budaya, cara kerja, mindset, dan cara kita. Dan now everybody can be wartawan sebenarnya. Contoh bila sebut social media sekarang mengubah cara kerja. Ini contoh simple lah. Dulu interaksi antara dalam pejabat, pekerja, sesama pekerja ke pekerja dengan bos, email saja. Betul. Sekarang WhatsApp. Sekarang hantar dokumen, send WhatsApp je lah. Dah tak ada dah. Dulu kan, dear sir, please refer attached kan, as attached. Best regard. Sekarang tak ada. Cepat, betul. Dan benda tu, dia dah jadi satu benda yang tapi satu dunia pun dah tak boleh. Sempat tak zaman BlackBerry? Come on, man. BlackBerry tu, ya Allah. Zaman-zaman BlackBerry. Sebelum BlackBerry pun saya. Yes, BBM. Sebelum ada iPhone. Yes, it was BBMI kita panggil kan. BBM sebelum BBM. It was interesting. Dan kita dah generasi yang rasa tak rasa ni. Dia tak rasa nikmatnya BBM. Betul, dia orang just terus teknologi kan. Okay. Interesting So, sebab kita ada persamaan which is saya nak masuk nanti. Persamaan kita kena tahan. Okay. Nak cerita juga boleh. Sikit lah nanti. Tapi nanti. Sufi terlibat politik zaman belajar? Of course. Alright. I was the president MPP. Nice. UMP 2000 berapa lupa dah. 2008 2009 tu dah. Kita tak nak sebut tahun. Okay. Nampak kertu sangat. 2008-2009? I think lah 2008-2009. Then we are not that different. So 2009 saya masih di kampus juga.
Yeah, of course. Ha. I was the Saya second year habis masa tu. 2010. Ya, 2008, 2009 saya main camp second year. Ah, 2008. Oh, more or less lah kita. sebab masa tu memang universiti saya ni, second year kena bertanding MVP. Dia I memang dia see. begitu. I Ada setengah see. kampus third year kan? UAE bila? You don't ask me that. Oh, Okay, tak tak. why? Ah, Why? okay. Saya share sikit. Which is good. Which is Ah, good. It's good. Nanti sambung balik you punya cerita. Cuma okay, jelas sebab kita sembang kan. Kita okay. sembang. Saya tak terlibat dengan kampus. Wah, Saya terlibat secara tak langsung. okay. Because MPP you ada kempen kan? Ya, Kita ya, ya. akan Ada ada kempen. kempen, Saya tak tolong kawan. Dan dia ah, dan dia sekarang pun masih lagi aktif, alhamdulillah. ah, You know him. okay. Sekadar tolong kan, that's it lah. I don't Oh, know. Saya tak tahu. Ya, saya tak tahu, you ada this kind of group ni saya tak tahu. tapi how's your university lifestyle? Maksudnya ketika itu, Okay. maksudnya Maksud, kuliah and then okay. sukan ke apa ke? Benda tu berbeza mengikut course apa you ambil. Ah, Okay, macam saya background architecture. wah, So baik. budak-budak architecture, you tahu kot mana-mana campus I think lebih kurang sama. Tapi di UiA diorang panggil geng kelawar. Yang keluar. Whereby kita Oh, orang berjaga siang malam. berjaga lah. Ya, kita orang berjaga malam. Ada juga yang saya dengar, budak-budak dekat sana dia panggil KAD, Kuliah of Architecture and Design. Hmm. So ada yang kata kita antisocial sebab tak berkawan Oh, dengan orang. Orang tak nampak pada siang hari, malam oh, kita duduk dalam studio buat kerja. Actually no, kita orang ya kami okey je. oh, Kita ni je dengan orang. So so get back to your question tadi, saya tak berapa tahu sangat because I didn't care less masa tu. Faham tak? I mean, faham? uh, ya, kita muda, which is nanti kita akan kupas lagi mungkin juga kaitan kenapa kan anak muda mungkin tidak berminat kepada politik. Saya dapat kesedaran agak lambat compare dengan orang lain. Oh, Ada interesting. kawan-kawan kita, sekolah rendah, sekolah menengah, dah terdedah. Dah Ya, follow parents, program sana, program sini berkaitan dengan faham, politik, faham. yang berkaitan dengan, politik kan. Saya tak. Saya dibesarkan, no. Saya, even sekarang, kalau yang terlibat politik secara langsung, in my big family, jangan kata small family. Small family, just me and my brother. Yang lain tak. Big family, tak ada. Saya, my brother, adalah seorang cousin. Macam tu je lah. Tapi saya Oh, ada kenalan yang ambil kau. Semua adik-beradik terlibat, sepupu sepapat terlibat, ya, ya. mertua terlibat, ipar terlibat. I was like, ush, salute lah. Yelah, regardless of mana-mana parti kan. Tapi, Dia basic saya nampak, untuk bagi orang minat politik ni, kita kena start dengan to put the understanding on leadership. Kalau kita put on leadership first, dia akan jadi kualiti yang baik. wah, I think ini dah terus. Jawapan ni baru nak tanya ni. Kenapa agak-agak anak muda tak tengok. Tapi yeah. which is I good. think Okay. that's Proceed. saya nampak itu Ya, dia punya gist, dia punya ya. ramuan yang sebenar yang kena diberikan kepada budak-budak muda ni ialah sebab budak-budak kita macam tu dah. Contohnya Okay, Ezri orang perempuan lah contohnya, alright. saya tahu orang perempuan ni dia bukan minat lelaki kan, because of mungkin dia handsome ke, Ya, mungkin of the bukan tu kaya. semata. Betul lah, itu semua Betul. betul. Tapi sebenarnya kalau you ada leadership, Yes, karismatik ke, leadership ke, you ada Lakian. kelakian Yes, tu, betul. it will be a strong mark lah untuk Betul. orang tu, itu yang Betul. paling atas sekali Betul. sebenarnya. Betul. Saya rasa No, itulah saya nampak. betul. Ah, Bila kita dah at this age kan, sebenarnya saya pun kadang sembang dengan wife saya. Yalah, sembang-sembang santai lah. Kita tak ya, adalah everyday politik tak ada. Kita yalah. ada sembang-sembang santai. Kadang sembang santai juga. Apa yang menyebabkan seorang perempuan tu sebenarnya suka lelaki? Apa yang buatkan seorang lelaki tu suka perempuan? No, it's not about look semata-mata. Ya, Ada. Tapi ya dia betul sebenarnya lah. lebih kepada leadership, Ya, karismanya seseorang, you pandai bawa diri, PR. betul. Kan? Macam Sufi, your PR, I'm sure is great. You wartawan, berjumpa dengan orang. Tapi saya bukan PR dah, saya PM sekarang, international. Dah tak tahu kena mana. Sebab tu kita Pakatan Rakyat. Okay. Oh, semua cerita politik. Semua kata. Semua kan politik kan. Bukan Pakatan Rakyat, public relation. Okay, so Sufi terlibat dengan politik since campus. So what makes you memang kawan suruh No, ke atau dari sekolah ke memang leadership saya start daripada sekolah, even sekolah saya sentiasa ketua kelas, saya sentiasa Okay. ketua pengawas. Okay, interestingly, Sebab saya itu pun saya. Ya. Saya ketua surau, ketua Persatuan Pelajar kita Islam, terlibat ketua dengan badan, agama. everything. Tapi
Yalah, mungkin satu lagi I'm not sure. Tapi Uh, saya tak ke arah bila dekat kampus, saya tak ada politik. oh. Tapi you dah. How's No, that? saya rasa itu takdir Allah sebenarnya. Sebab kita kat kampus Ah, kita nak usrah, kita correct. kita Itu ya. nak aktiviti agama, tak tahu lah. Yes, Sebab yes, saya yes, ada satu yes. mindset dalam ketika saya masuk pada Form 5 nak pergi ke alam matrikulasi kan. Dia Ataupun kata campus. campus lah kan, Ah, is a part of the learning ah, curve ah, lah ah, kat ah, kat ah, ma ah, kat matrikulasi ah, kan. ah. So ramailah orang kata saudara ataupun abang-abang yang dia kata, "Oh, kau nanti dekat ni kau culture shock, nanti kau tak boleh nak apa macam-macam lah," dia kata kan. Alright, So alright. cara nak buang nak curb all those bukanlah macam apa nama tu obstacle bukanlah sangat, tapi Alright. dia more kepada nak bagi kau betul on the right path, kau join lah budak-budak masjid. Right. Itu je lah. So Ya, saya ya, ikut ya, je, ya. kita Ya, tahu, sama, kita sama. follow je benda Ya, tu. ya. Saya sampai tahap, Ah, honestly speaking, saya kan bagi tahu tadi saya sekolah Selangor, ah. Subang Jaya. Saya Oh, punya budak-budak Subang Jaya? ya, budak Subang Jaya. Hari-hari? Macam hari raya. Itu Ya. lagu. Ya, hari raya. He was my senior, tapi different school, cuma satu taman. Siapa? That guy yang nyanyi lagu tu. YB tu? Ya. Bukan kan? Joflizo. Oh, Jeffrey. Oh, faham. Oh, bukan. Okay, okay. Confused sikit. Okay. So, okay, saya sampai tahap terlibat kita mencari kita Ya. mencari yang program ke arah Islamik ini, usrah penulisan. Saya sampai tahap, bayangkan budak Subang Jaya ni ada junior, masa tu dekat matrik lah. So saya dah second year, dia first year dia baru masuk. Duduk dengan dia, masa tu saya baru balik dari masjid pakai ingat lagi. Macam kurta Bangladesh tu dengan kain Ah. pekat kopiah apa semua. Dia sampai ingat saya budak Mahat. Apa budak Oh. Mahat tak adalah. Bila saya kata tak ada, dia cakap saya tipu. Oh. Menarik. Because dia dah pernah perasan saya few times. Malam je saya balik dari masjid and then saya Yelah. lepak dengan kawan berkopiah tu. Dia okay, tapi nak Ya. katanya sama, tapi you dah ke arah politik lebih awal. Tak juga. I think I mean MPP kot yang betul-betul I see. build up my political skills I maybe. see. Dia I punya see. cara. I see. Saya So you sampai bertanding MPP. yes, Yalah. dan saya elected as a president. Presiden. Saya sampai tahap di universiti ni, saya pernah bawa seorang Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Wah. zaman kita time tu, Datuk sekarang Datuk Seri dulu, Datuk Saifuddin Abdullah. Alright. Time tu dia UMNO. Dia UMNO, my universiti kat Pahang kan. So dia kata dia quite resourceful lah. Saya baik dengan dia sebab melalui KPT lah. Kita selalu berjumpa dengan MPP kan. So saya beritahu Datuk, join lah kita punya program. Satu program ke macam apa nama tu, pesta konvo punya kerajaan lah. Lepas habis selesai tu kita ada buat lah kumpul-kumpul makan-makan, dan asalnya bajet tu dalam let's say dalam berapa ringgit je satu kepala. Kita orang kata potong line ataupun buat cara nakal sikit lah, jemput by tu by WhatsApp ke SMS, saya tak tahu, saya tak ingat dah. No, SMS, tak ada WhatsApp. SMS kan? WhatsApp SMS. 2010, 2011. Saya SMS, SMS. dan Datuk Sudi datang ad hoc dia bagi tahu dalam pagi tu, dia beritahu, benda tu malam tu terus menu tukar, bajet tambah. Saya kata wah, universiti ni betul lah. Bajet tu pengalaman lah, maksudnya saya sampai tahap begitu. Saya punya PR tu saya boleh, padahal kita taklah rapat sangat dengan politician ni. But we know, just mungkin dia tengok kita ikhlas kot. Kita ikhlas nak sesuatu untuk rakyat ataupun mahasiswa kita nak. We want to be kita nak yang terbaik kan untuk anak-anak bawah kita kan. So memang tu antara yang menarik lah saya berkongsi kan. Dan mungkin itulah universiti saya. Saya 4 tahun universiti tu saya rasa satu pengalaman yang sangat menarik lah saya rasa. No, university, when you play right, dia akan jadi satu pengalaman yang indah sangat. Betul. Universiti kan. You dah tak dapat dah. Yes, bila betul. you pergi kerja, ya Allah, best kenapa lah dia dekat universiti. Dia kalau dekat kerja tu, dia lagi sakit kepala kalau dapat yang toxic. Yes. Sakit Okay. orang. Kita tak nak pergi deep, itu dah career. Okay, kita nak nanti I think sebab kita more or less dalam 1 hour lah podcast kita kan. So half an hour ni kita lebih kepada arah pengenalan. Almost. Sebab nanti lagi half an hour saya nak masuk ke perspektif Selangor. Okay, tapi belum lagi. Yelah, how do you see zaman sekarang ni
minatnya geng muda, anak muda, especially kita ni sekarang dah ada Gen Z, because Gen Z dah masuk dunia kerja dan sebagainya. How do you see them in politik dan minat mereka terhadap politik? I think kita kena start dengan awareness lah. Okay. This political awareness tu something yang kita kena buat selalu through social media. I think that's the only part yang kita boleh hubung kait dengan Gen Z. Sebab Gen Z lepak dengan kita ni dah tak boleh mingle lah kot kan. Kau siapa nak lepak dengan geng dia orang ni kan. Tapi when they see us, because kita ada quality atau kita boleh share the same topik yang dia orang nak dengar, iaitu political awareness tentang kenapa negara ini perlu bersama-sama diangkat bersama-sama lah. Dalam Right. konteks I think kita tak selalu jangan kita jangan kita ni selalu underestimate the power of social media. Okay. Sebab kita rasa kita bukan estimate, kita take for granted. Take for granted. Yeah, always take for granted social. Kita just social media ni untuk kita Share live, happy, cuti happy. yeah, which is good. Which is semua which tu is social media ni silakan. tak ada salah betul pun. Yeah, correct. Tapi kita lupa the power of social media ni Untuk create awareness. boleh merubah kerajaan. Alright. Right. Bagaimana Right. Bo Azizi dengan kematian dia dibakar dia bakar diri dia kan, kalau ikutkan cerita dia kan, melalui apa nama tu, apa nama, saya lupa nama istilah dia tu, yang di Timur Tengah kan, dekat Tunisia kan. Sebaran tu melalui social media, Facebook, everything, orang keluar kan. Jadi benda tu kita sangat underestimate. Bukan saya nak kata suruh buat begitu, tidak lah. Yalah. Dia boleh ke arah itu. Very powerful tools yang dan masalah kita ni ialah kita take for granted. Kita tak sediakan content ataupun awareness yang berkualiti. So saya nampak tapi tak ke macam geng muda ataupun anak muda yang tak minat politik ni, bila benda tu lalu dekat wall dia swipe. I think there might be swipe lah. Saya rasa tu hak kita, tak boleh nak cakap semua kan. Mazhab saya tentang konten ni, as long as benda tu berkualiti, tak kira lah konten tu apa saja jenis lah. Saya tak ada kena ada setengah orang tu nak kena ada certain mold of content yang dia nak untuk jadi berkualiti. Nak kena ada proper textual text tu. Ada setengah tu sampai kena pakai iPhone 17. Ada orang begitu. But I think as long as ada message, the message is clear, dia punya power message tu, I think any content can be blow up dekat social media dan dia boleh dapat perhatian. As long as kena ada the power of content lah, message lah. Saya nampak yang saya kita lack of it lah. And that's what you are doing now, which is good. Saya pun tak, Sufi, saya pun tak buat banyak sangat pun. Sebab saya ingat lagi ada satu program buat dekat Shah Alam ICT, Dewan Tingkat Atas. Okay. Masa saya of course lah, saya dah kenal Sufi, cuma mungkin tak se-close macam sekarang. Saya ingat lagi masa saya naik atas tu, saya dengan rumah saya masa tu, saya tengah jalan nak menuju ke Dewan, you were doing live explaining to followers berkaitan politik. Kat mana ni? Kita sebut lah program. Program I think Liqah kot. Liqah Fikri, is it? Pusat. Dekat ICT. Dekat dia ada macam tingkat atas. ICT Shah Alam. Okay. So to me, bila saya sampai, masa Sufi pun tengah sambil-sambil live, and then I went to you. Saya pergi ke Sufi sebab nak salam semua, nak ni kan. Masa Sufi macam, ada selebriti lah kita ni. So saya macam okay, tak apa. I mean benda tu melekat dalam kepala saya, because saya merasakan, wow, he is good. He is doing penerangan, apa dia panggil lah, berkaitan dengan politik, isu semasa, which you are doing now. Dan saya yakin dan percaya ada anak muda yang akan tertarik, yang akan minat, yang akan follow what you are doing. Saya niat kita satu je, kita kena dia punya semua apa yang saya buat sepanjang lah 3-4 tahun ni ialah kita mesti menyampaikan kebenaran. Itu something yang saya rasa lack lah zaman sekarang ni. Kita tengok atas bawah, pembohong, penipu, buka budak bohong. Jadi macam
satu zikir yang orang suka pula. Last orang kata, "Oh, jadi penipu pun boleh jadi penipu." Ya. Salah tu. Sorry to say, Ha. risau takut kita Ha. menormalisasikan Yes. politik ni memang akan cakap bohong. Bukan bohong. Uish. Memanglah dia bohong tu, tak apa, biasalah tu. Normal lah tu orang politik. So orang macam Salah. normalisasi, biasalah tu kan. Tak Padahal boleh. Islam ni Tak boleh. benchmark leadership dia tinggi. Correct. Saya rasa leadership yang kalau tak zaman sahabat pun, zaman-zaman era-era awal-awal Islam datang ke para pembesar-pembesar Melayu lah kita kan, di mana benda-benda hara ataupun zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka lah, ataupun pun sangat-sangat level tinggi dah ketika itu. Macam dia Melaka boleh jadi hebat tu. Ingat macam tu je ke? Kita jangan mention para Sahabat sahabat tu punya dah level itulah level lah. Khalifah Umar bin Aziz pun bila nak berbicara dengan family dia pun dia tiupnya lilin. Betul. Sebab lilin tu lilin. Maksudnya Islam sangat menitik beratkan the leadership tu dah tinggi sangat dah. Tapi zaman-zaman social media ni kita seolah-olah lupa kan? basic-basic ni macam biasalah tu dia menipu. Biasalah tu. Saya rasa cannot. kita kena beranilah untuk berkata benar. Sebab itu mahal saya rasa. Sebab saya rasa saya boleh viral pun bukan sebab saya handsome, of course bukan. As handsome. Saya boleh buat konten saya antara yang boleh berjaya buat di TikTok tu, boleh pergi sebab kita konten politik bukan orang nak dengar, tetapi mungkin Allah Ta'ala suruh, kau kena cakap benda ni, sampaikan. Cakap jujur je. Yes, true. Itu je. Itu dia. Kalau orang kata macam mana boleh fasih macam you fasih kan, fasih depan kamera ke apa. I think because of pertama latihan lah. Berapa kali kita buat benda ni, betul tak? Nak jadi macam ni, boleh keluar dan boleh menarik orang dengar podcast kita, ataupun boleh suka dengan konten-konten kita, berpuluh ribu, beratus ribu orang follow kita ni. Kita bukan artis pun. Why you follow me? Yeah, true. Kan? True. And okay. Cakap pasal kita berkongsikan tentang politik. So saya did mention awal, inilah likunya. Persamaan kita adalah kita berdua, because of politik, suara anak muda kita pernah ditahan. Dan itu satu pengalaman yang to me, if you ask me, I'm okay. I'm okay because itulah perjuangan dalam politik. Saya bersyukur. Bukan bersyukur kita nak lagi, tak nak. Bukan. Kita redha dan betul. kita boleh tersenyum. Because saya sendiri masa lepas saya ditahan. Tahan sebab kes apa dah ya? Nanti sama. Well, it's not that big pun sebenarnya. Betul. It's not that big kalau orang kata, tapi yalah kita tak nak sebut lah. Besar ke kecil kan. Sebab isu pula nanti orang kata, dia kata ni tak besar. Okay lah, put that aside. Cuma saya masa tak ingat 3 hari ke 4 hari. Sufi berkali-kali lagi banyak. Saya 3 hari. Saya lebih kurang. Hari ke 2 malam lah, 2 malam. Saya tak ingat because why? Tak tahu siang ke mana. Ya betul. Nak solat sampai I tanya polis. So dalam sel saya seorang je tau yang solat. Kita cerita sikit lah Okay. Sebelum kita masuk cerita. Nama bila geng muda bersuara ni lah dia. Okay. So saya seorang tau yang solat. Sampai kan dia ada beberapa sel, kita nampak orang bertentangan dan sebagainya. Di mana? Saya di Damwangi Damwangi, Sogo tu. Ya betul. Macam tak nak ingat. Lupa. Okay. So there's this one guy, dia dalam sel tu dia seorang. Saya dengan ramai-ramai. So dia seorang. Dia seorang because dia macam crime dia agak besar. Dia seorang. Dia solat. Dia solat. Sampai dia nampak dia masuk dulu. Saya masuk kemudian. So bila saya solat, dia macam perasan ada geng solat. Sampai kan dia kadang panggil saya tau, dia bersiul. Jadi macam panggil lah agak jauh. So dia nama kita tahu takkan nak oi kan. So saya macam, dia panggil aku ke? Lepas tu dia macam ni, dia macam nak tanyalah dah masuk waktu ke belum. So kita tak ada jam apa semua. So tak tahu. Saya tak tahu. So bila polis datang nak panggil orang, baru kita tanya, cik sekarang pukul berapa kan? So saya seorang je solat, sampai saya direzekikan satu sel dengan this one guy Indonesian. Saya masuk dengan dia dan saya tanya, Muslim lah. Sekarang nama dia orang tak melambangkan agama kan. So kita tak sure. So saya tanya Muslim. Ya Muslim pak. Islam pak. Dia tak solat ke? Okay. Macam mana saya tahu dia tak solat? Sebab saya dengan dia I think more than 24 hours. I mean more than few hours yang kita tahu waktu solat tu dah bertukar, tapi dia tak solat kan. Saya kata solat lah.
Kan. Oh, sebab dakwah ni Oh, ya. Bagus. inilah bezanya. Memang betul-betul. Inilah bezanya kita. Ya, kita apa? Siasah. Ya, ya. Kan? Dakwah kan? Tarbiyah, ya, Tarbiyah. ya. So this is it. Alright. So saya cakaplah dekat dia, siapa host, siapa tetamu ni tak apalah. Nanti Tak kita share. betul. You can share from your Saya point, ya. dengar. Ni So, eksklusif. exclusive. Ada di podcast ni saja. Ya. Hazy bercerita ni. No, I know, betul. Saya tak pernah, betul. Okay, Saya tak boleh sila. cerita. Saya tak boleh cerita kat siapa-siapa. So saya kata kat dia, dia lagi berusia lah, of course, nampak. Dia, saya tanya umur, tapi kita lupa lah kan. Yalah. 50s if I'm not mistaken. 50s kan. Tak Dia masuk sebab apa, Azri? Uh, Dia beritahu? dia beritahu. Oh. Pasport dah mati kot, macam mana tak? Okay, Something like that lah. Ada yang kes dadah apa semua lah. Ya, Tak apa, betul. put that aside. So saya kata kat dia, saya panggil dia Mas ke apa? Mas ke Pak, macam tu lah Saya tak ingat lah Pak. Solat lah kan. You ada, Pak ada salah. Saya pun ada salah saya. Kita punya of course kita ada dosa. Kita tak nak sebut dosa, tapi kita ada salah. Saya sebut dekat situ salah. Tapi macam mana pun banyak salah kita. Solat Pak, kan? Jangan tinggal. Ya. Oh, kita dakwah lah. Ya. Tapi nak katanya satu berbalik pada tadi, iaitu pengalaman tu adalah satu benda yang menarik. Sampaikan masa saya awal-awal keluar, ada there's this one YB yang saya baik, dia tanya dengan saya, macam mana hari tu? Masuk, okay. Dia tanya, down tak? Saya kata, tak. That doesn't make me down. Seriously. Yang buat saya down benda lain, which is saya tak nak mention apa, tapi terjadinya benda tu, no, I'm not saying saya proud dengan kesalahan, bukan. Cuma, Allah bagi satu pengalaman yang kita dua rasa, yang kita punya technical pun tak dapat rasa. Kita punya kawan-kawan tak rasa kan. I think pengalaman lock up saya ni sebab saya dituduh menceroboh Rumah Menteri Besar. Which is tidak lah. Saya banyak kali sebut sebab kawan-kawan beritahu tak pernah berlaku sebab pertama benda tu 2024 Januari. 6 Januari 2024. Now dah berapa Januari 2026, 2 tahun ni tidak ada pertuduhan kata saya lah pertama. Yang kedua, saya syukur sangat sebab ketika ditangkap ataupun dibawa ke lock up tu dan ditahan 3 hari 2 malam ni, satu benda saya belajar iaitu solat kami. Saya 3 orang, kami bertiga kan. Memang berjemaah waktu. Masya-Allah. Dan memang khusyuk. Tak tahulah, khusyuk ni susah nak cakap. Kita susah nak. Tapi kalau kita tahu kita dianiaya dan kita minta pertolongan Tuhan supaya tunjukkan dan dalam sel tu dia penuh. Saya kat Shah Alam ni 10 orang kot. Satu saya. 7 orang lain tu lebih kurang Keluar masuk kan? Keluar masuk tapi mostly Indian foreigners lah. Foreigners yang mostly diorang ni pasport mati atau tak apa parti tak tahulah tentu kan kalau ataupun mabuk ke dia macam tu dadah tu of course lah. Hazy baju ungu ke baju oren? Ungu. Saya oren. Saya pernah tanya polis. Polis tu cakap oren tu. Ni saya tanya polis tapi dia mungkin pakat rendah, tak tahu jawapan dia betul ke salah ya. So ini jawapan dia ya, bukan daripada saya. Ini yang dia jawab, saya masih ingat lagi. Cik, saya kita sembang kan. Apa beza? Dia kata, oren ni yang berat. Dadah ke, bunuh ke. Macam tu pula Yang saya pula mungkin version saya time sufi dah habis baca. Bukan version saya. Ungu tu untuk dadah. Selain daripada dadah oren. Satu pula aku tak tahu namanya satu yang betul. Tapi cerita tak apa dah, tak penting macam tu kan. Tapi kita ni bila KY gelap. Tapi kita ni nak cerita pengalaman lock up ni. Saya nak satu benda saya belajar adalah kita kena appreciate betul-betul apa yang kita ada kat luar. Oh yes. Pasal tak? Kita selalu take for granted dengan anak, dengan rumah, dengan mak ayah kita. Kita macam benda tu rasa kita biasa kan? Duduk dalam tu kita tak dapat duduk dan saya rasa benda tu satu benda yang tapi benda tu kan kalau cerita macam ni pun, nak cerita kita kat orang, cerita tu tak sama dengan apa kita lalui ya? Ya betul. Dan I understand you understand me. Saya rasa benda tu yang saya nampak macam kita akan more appreciate apa yang kita ada kita keluar. Dan kita lebih semangat sebab kita buat benda betul. Okay. Tak adakah benda tu membakar semangat Sufi tu terlibat in politik?
Membakar maksudnya Uh, yang uh, betul. no, I mean sorry, membunuh Membunuh semangat. no, sebab what is the purpose kita masuk ditangkap, di-charge sebab apa? Dan bila saya sebenarnya saya nak beritahu dia ada di podcast ni saya beritahu. Ketika proses siasatan tu je, dia style podcast tu kan. Saya nak cerita podcast ni saya Klise. nak masa proses siasatan Uh, SI ataupun bukan SI, dia inspektor. Inspektor yang mensiasat tu dia kata, Sufi, you tak ada apa, you okay. You takkan di-charge lah. Dia siasat dan dia tahu lah keterangan saya, keterangan yang diberikan oleh kawan-kawan lain. Okey, dia tahu kami ni takkan di-charge lah. Itulah. So saya kata okeylah itu. Maksudnya No. maksudnya Yalah, tapi yalah. kita bukan buat crime Ya, yang besar. ya. Macam saya due to penulisan. Betul. Tapi nak katanya, like you said, tadi, you kata kita bukan selebriti pun. Kita bukan selebriti, kita dua. Tapi mungkin because penglibatan kita dalam politik, Betul, yes. orang capture dan saya penulisan saya bukan public tau. Oh, It's not public. okay. So ada someone yang screenshot probably. I see. Yeah. Dan I think benda tu lah menah and tribulasi bila kita buat content politics lah. So people know where bagi kawan-kawan kita yang berada di bukanlah musuh, saya nak kata musuh lah. So politik ni tak boleh, saya dia kawan kita kan. Mereka ni melihat kita, ni Chah nak kenakan budak ni, kita bagi dia masuk dalam minat dia, bagi dia rasa. Which is I appreciate that experience dan saya rasa saya tak berdendam kot. So okay je. Saya tak ada masalah sangat dengan perkara-perkara sebab saya rasa itu sebagai satu perjalanan kita lah untuk mematangkan kita dan bila kita keluar kita lebih famous. Saya support Sufi masa tu. Saya memang whatever ni pun saya memang. Okay, SJ, cuba bayangkan orang lain dadah, orang lain pecah rumah ke apa, kau bunuh orang ke atau paling cikai-cikai pun pasport mati ke apa kan, mabuk ke apa. Kau maksud buat apa? Cuba menghambi. Macam, kau ni tak ada kerja kau cuba menghambi. Dia orang selalu kata tu, kau ni buat apa macam mana? Pasal otak aku kan. Saya pun nak lain tau. Dia kata, aku ni lah pembangkang dekat dalam Selangor ni. Masa aku pergi nak ceroboh menghambi ni, aku tak ada kerja lain ke? Maksudnya dia segi logik ni. Kan? Tapi dia tak apalah, kita raihkan. Sebab ketika malam tu, saya masuk lock up. Saya tangkap 6 Januari 2024. You ingat date? Saya don't remember mine. And then suara asat semua gerak-gebu. Malam tu sampai 10 malam bawa ke lock up Shah Alam. Masuk lock up tu, Izri, kecoh lah malam tu. Malam tu juga saya berjumpa PH ni. Dah sebang semua benda buruk pasal kita. Gambar buruk saya, gambar kita tak prepare. Of course. Gambar semua dan kita faham sebab yang saya tahu sebab polis tunjuk. Kau ni apa masuk rumah menteri besar Selangor, kau mau MB kau. Saya gelak lah. Saya gelak sebab hancur dia buat kerja saya tu kan. Dah viral saya senyum famous kita. Saya pula different. Okay. Saya since polis kadang-kadang dia pergi sel to sel, dia nak panggil nama dia. So mungkin dia nampak kita solat. So ada time bila nama saya kena panggil. So yalah, kita okay apa semua. Okay, Muhammad Azri saya Encik semua kita bagi kerjasama kan. Dia tengok atas bawah tau. Cik ni apa masalah cik? Dia tanya. Sebab dia macam faham tak? You solat, you okay, tak ada macam mat dadah ke apa semua kan. Cik apa isu? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada polis yang tak tahu. Dia because kerja dia untuk just panggil nama. Dan saya cakap macam ni lah. Ada apa penulisan sikit dekat Facebook. Saya tahu yang ni kan. Dia kata yalah, tapi nak katanya mereka memahami. Dan dia orang bagi kerjasama yang baik, kita bagi kerja yang sama yang baik. Like you said lah, pengalaman dan kita bersyukur lah. Kes Azri apa cerita NFA? Alhamdulillah. Itu pergi setelah almost 2 years saya pergi Bukit Aman untuk ambil balik barang saya. Best lah. Itulah mesti check. Kadang-kadang dah boleh. Lepas tu polis tu kata, Cik punya kes dah settle dah, tak ada apa dah. Okay. Saya yalah kita masih lagi menunggulah barang-barang tu pulang tapi no, you need to follow up. Sebab saya rupanya polis yang ambil kes saya masa tu dia dah pindah rupanya. So dia pass ke orang lain. So orang lain tu pun macam mungkin tak tahu nombor saya ke macam mana. So bila saya contact baru dia macam Cik AC ada. So you need to follow up. Baik. Okay. Menarik.
kita dah settle setengah jam, masuk setengah jam yang kedua, which is tak sampai pun setengah jam lagi baki. Okay. You because Sufi kita tahu, I mean, bagi yang follow tahulah, you been here and there. Buat report, sampaikan, buat video, especially in Selangor. So how Ya. do you see current situation? Sebab kita wave what's next ni. Sorry, tersilap sebut. Sebab sebelum ni kita podcast wave. Wave, yeah. What's next? Sorry Yeah. ya. Kalau you boleh cut technical, tolong cut ya. Alright. Tak ada cut, dia masukkan je, confirm. Okay. Tak ada masa. So in what's next ni kita fokus in Selangor. Sebab Okay. kita tak nak lah nanti penonton kita akan macam, tadi kata fokus in Selangor. Yeah, we are still Yeah, focusing yeah, in yeah, Selangor. yeah. So how do you see political issue sekarang dan cabarannya untuk bagi geng muda ni lagi minat? Sebab yalah, bila politik ni banyak masalah sangat. Betul. Anak muda tak suka masalah. Dia I suka think- fun kan? Betul, Kan, mana? betul. But the thing is, kalau kita realiti dia ialah kita di Selangor ni banyak benda yang tak dapat ke anak muda dengan proper. Saya nampak itulah kemudahan-kemudahan. Sebagai contoh Ezri pasal tak kita sampai sekarang stadium Shah Alam tak ada. Kan? Cuma dalam Yelah, dalam ada proses lah. proses lah. But the thing is, KSSA. Kompleks dengan Shah Alam kan, Ah. about 3 billion tu. Ada isu sikit tu tentang Ya, betul. land swiping dan semua. Tak tahulah apa cerita sekarang latest kan. But the thing is, headache lah tu our menteri besar. Tapi nak cerita dia ialah kemudahan-kemudahan itu sepatutnya ada bagi sebuah Right. negeri yang gah dengan sejarah bola sepak. Selangor ni kan kita dulu, Oh, yes. we are very proud of our history. Zaman Azman Adnan. Azmadna kan. And then kita zaman apa? Dola Saleh. Dola Saleh. So kita sempat merasai Selangor ni vibe dia begitulah kan. Yes. Kan? Merah kuning. Merah kuning. Lambang kebanggaan. Lambang kebanggaan. Yes, I'm proud of merah kuning. Nak cerita dia adalah stadium tu sejarah kita. Yes. Kan? Bukan sejarah menteri besar Selangor sebab dia bukan anak jati Selangor. Kita ni lagi kita anak dah- jati Selangor. Nak cerita dia ialah kita appreciate dan kita okay je nak roboh mungkin tu Iyalah. nak buat baru. But the Iyalah, thing is iyalah. itu satu part lah benda yang besar pada mata kita which is benda tu tak dapat ke budak-budak muda lah yang anak Selangor. Okay. Ini baru satu cerita dan banyak lagi perancangan-perancangan yang orang tak tahu. Tahu tak yang budak-budak muda tak tahu ada satu rancangan namanya rancangan Selangor yang pertama. Rasa Hezri pun tak apa tahu. Ramai orang tak tahu ni sebenarnya yang dibawa, yang dibuat oleh menteri besar Selangor yang tak berjaya pun, yang tak buat pun. Banyak perancangan-perancangan dalam RS1 tu tak berjaya, tak meet in the 5 years punya planning dalam 20 21 hingga 2025 tu 5 years punya planning tak ada, tak berjaya. Jadi bahaskan dekat sidang DUN lah. Tapi saya ni orang yang ikuti pembahasan di DUN, kita faham tengok ini gagal ni. Ini satu pembahasan saya tak tahu berapa juta spend untuk buat. Ialah orang kerajaan ni bila nak buat satu perancangan dia pergi bengkel semua tu biasa semua spend all the money the process bila tak berjaya tu yang mistake dia kena put the blame kepada orang politik lah, orang yang menggagaskan benda tu, betul tak? Jadi what I'm trying to say, apa yang saya cuba cakap kat sini adalah Selangor ni dalam keadaan yang mereka-mereka yang berada di atas cukup selesa. Cukup selesa hingga mereka rasa mereka boleh pegang selama-lamanya. Macam saya rasa benda yang kita kena ubah lah. Ezri, negeri mana yang Tuanku Sultan Selangor bertitah berkali-kali until fed up dengan apa yang berlaku dalam negeri ini sendiri? Negeri mana? You can name it. Selangor kan? Orang tak kata Selangor. Itu yang memang itu yang berlaku pun. In fact dalam ucapan Sultan pun ada siap mention kekecewaan dia dalam hal apa. Yeah, which is very Antara specific. terbarunya glamping ni. Yeah, dan very specific dan very dan benda tu bukan terlalu macam kalau Sultan kecewa sebab tak dapat buat projek pergi bulan ke, okey lah kita cakap okey susah kot tuanku. Ya betul. Ini sebab sampah, sebab betul. apa banjir, RTB, babi of course lah kan. Cerita dia dah Allah apa benda kau ni? Apa yang kau buat ni? Sampai Sultan nak berkali-kali, which is a fail. It's a totally fail. Sebab kerajaan ini mesti diberikan peringatan yang sampai ke tahap itu tuanku kena buat. Which is fail lah I think. Kan korang mesyuarat setiap minggu, dia being blessing dengan ratusan ribu allowance dan gaji dan semua privilege yang you ada, which is you kena more than achieve lah sepatutnya kan. Bab sampah pun gagal sampai sekarang. Kan saya tak tahulah kata ada konsultan baru selain KDEB yang nak naik, which is isu dia ialah
is quite clueless dengan apa yang berlaku Mm, di Selangor ni, mm, which is mm, a waste of resources. Saya mm, nampak. mm, mm, Kan mm, betapa besarnya Selangor ni perlu diangkat mm, dan memastikan bahawa setiap apa yang kita ada, anak-anak Selangor ni dapat mm. deserve better. In fact, Itu isu dia. Selangor, Selangor ni memang dah kaya lama. Dan Selangor pernah uh, in the top 4 list negeri terkaya dekat Malaysia. Pernah jadi top 3 kan? For Ya. how many years. Tapi, yelah, because kita anak jati Selangor kan. I can say semakin lama, semakin tu lah. Tak anak jati Selangor tak merasakan kekayaan Ya, Selangor tu kan. saya nampak. Dan yang sedihnya sekarang kita dalam list, tahu kan, 14 negeri, apa dia apa ya nama benda ni dia panggil, bahasa mudah fahamnya, kalau negeri paling gembira, Selangor Oh, last. Which is bahagia. paling Indeks indeks kebahagiaan. kebahagiaan. Ya. Selangor Terengganu first lah. Terengganu first. Ya. So I was like, Yalah, kita aku nak stress. jadi Datang Selangor. sini pun jam semua. Dah lah. Fever. Tapi dah dan terbaru. I think last week, Shah Alam merupakan ibu negeri termahal Betul. dalam Malaysia. Living Wow. cost, ya. Ya. Tak tahu nak proud ke nak No, I think sedih. the issue is apa nama tu, but like say lah, living cost tinggi tu kita tak boleh control. Itu memang begitulah keadaan ekonomi. Tapi nak kata it's a challenge untuk Yang anak kita muda. kena tengok sendiri adalah pendapatan anak muda Yes. ataupun Yes. dipanggil apa, keboleh pasaran pekerjaan yang bersesuaian, Yes. yang bagus lah senang Yeah. cerita kan. Which Yes. is yang itu yang dititipkan. Orang kata high income punya kejaya lah, career kan. Benda ni yang kena dititikberatkan. I don't know sejauh mana kerajaan hari ini serius untuk memastikan negeri ini menjadi Selangor dah memang hub dah. Sebab kita port kat sini kan, Port Kelang, everything, kita semua all the centers dekat Lembah Kelang. Kita ada airport. Ya, itu dah maksudnya. Itu dah on our side. The advantage is on us. Cuma kita tak ambil urus. Tak ambil urus the idea. Dalam kalau dulu zaman arwah Tan Sri Khalid Ibrahim dia ada merayakan ekonomi Selangor. Yes, saya ingat lagi. Which is good kan. Itu saya Nanti rasa itu best. boleh jemput Puan Faikah Hussein lah. Kak Faikah boleh experience dia. Kalau dia dengar ni, boleh potong bab ni, boleh bagi kat dia. Kan, Kak Faikah saya jumpa dia personal. Yeah, which is dia sosiopolitik zaman Tan Sri Khalid. So which is she knows lah everything, apa yang berlaku. Bagaimana percubaan Tan Sri Khalid untuk memastikan saham-saham air dapat pulangan kembali kepada yang which is dia tak berjaya buat lah. Tapi isu dia cuba sampai ke tahap untuk memastikan saham tu dapat ke rakyat Selangor balik. Ini saya rasa benda ni, dan Tan Sri Khalid dia tak buat seorang. Saya rasa think tank banyak anak-anak Selangor yang nak bantu. Tapi dia tengok ini tak serius, ini banyak benda tak betul, dan ada banyak insiden di negeri Selangor yang mereka nampak tata kelola tak cantik lah orang kata. I think orang-orang ni dia tak nak bagi dia full hearted dia orang untuk buat terbaik untuk negeri ni. Dia sayang lah. Kan kita nak the best brain untuk membantu. Sebab saya kata, saya leadership ni, Hezri, ada orang kata walau PAS ni tak boleh, minta maaf sebut PAS lah, boleh. Kata PAS ni apa nama tu, tak boleh memerintah lah sebab tak tahu memerintah kan. Ada so-called skeptical kan. Kita tahu PAS pun banyak profesor. Tapi tak apalah, tak perlulah nak cerita kan. Nak cerita dia ialah tingkatan tertinggi bagi saya adalah integrity. Integrity is lagi penting daripada tahu memerintah. Alright. True. Integrity ke apa, kejujuran apalah. Yalah. That area tu. Kalau dalam Islam tu leadership qawi wal amin, dia dalam kategori amin tu. Amanah tu. Itu lebih penting daripada kau tahu memerintah. Banyak orang tahu memerintah tapi dia sakau. Banyak tahu memerintah tapi dia buat tulis surat semangat. Dia qawi tapi dia tak ada amin. Macam dalam Islam kena ada dua-dua. Dan saya sebenarnya yang kena yang PAS ada. Rakyat satu Malaysia, especially Selangor, melihat PAS ada harapan ke arah itu. Ada JIS, ada ramuan untuk meletakkan orang-orang. Dan kita bercakap bukan seorang tau. Zaman sekarang bukan seorang Mesiah, seorang penyelamat akan menyelamatkan Malaysia. No, we talk about the team. We talk about a group of talent yang betul-betul ada integrity, a lot of talent yang betul-betul boleh memberikan sumbangan yang terbaik berdasarkan pengalaman masing-masing, kepakaran masing-masing. Which is PAS tu ada. Betul. We are ready on that. Betul. Sebab ada rakyat tak sedar, rakyat dah mungkin dah menyampah dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Selangor dah 3 penggal, 2 pegang. True.
which is True. banyak benda True. tak selesai. True. So why not? Bukan why not lah, memang dia dah buat keputusan pun. Yeah. Saya Yeah. jamin mereka dah buat keputusan. So barangkali mungkin masa je lah akan Yeah. tiba. Yeah. Dan bila masa tiba tu, persoalan balik pada kita. Yeah. Yang balik pada parti ni adalah adakah kita bersedia Bersedia. untuk meletakkan the best brain dekat Yeah. tempat yang sebetulnya? True. Atau kita akan mengulang kesilapan-kesilapan UMNO meletakkan True that. jawatan politik. So betul terpulang pada kita jugalah. Well, interestingly, Yeah. bila Sufi sebut tentang, yelah, you mentioned kegagalan, what you call, Selangor. Yeah. Kadang saya ada perasan dekat thread. Yelah, kita sebut tentang bila geng muda mula bersuara berkaitan dengan politik, minat tak minat, especially Gen Z. Tapi saya kadang rasa proud dekat thread ni. Saya ingat dia, saya tak kenal dia siapa lah. Tapi gaya gambar, dia selalu macam tu kan. Gaya gambar macam Gen Z lah. Dia tulis macam ni. Aku tak tahulah kenapa, tapi aku rasa next chance ni aku memang rasa nak bagi pass. Macam tu Yalah, betul, memanglah subjektif. Tentang tahu itu walaupun kan. Yeah, we don't know. Tapi dia itu salah satu. Ada beberapa lagi yang saya perasan yang memang ke arah memang tidaklah terlalu minat politik ke apa dan sebagainya, tapi diorang tulis macam tu. Next bagi pas lah pula, dan dia tak sebutlah negeri, mungkin general lah. General lah. Tapi nak katanya ada peluang yang baik. I think itulah, Ezri, just imagine kita when we throw back lah about 10 years back kan, 10 to 15 years back, 2011. Yeah, do we have that kind of vibe sampai begitu kepada parti ini, pada parti PAS terutamanya? Tak ada. Even kita dulu, even kalau kita cerita pasal 80-an, 90-an, kita ni boleh menang kat Kelantan, Terengganu je lah. Betul. Betul tak? Kedah mustahil, mustahil, Selangor mustahil. Why the cycle? But itulah masa. Kita tak pernah terfikir pun kita kursi tu banyak kat parlimen. Yeah, that issue dia adalah bukan, dia macam ni dia bukan soal dia orang kata lah, betul lah PAS bodoh, dah menang 18 kursi parlimen dapat jadi kerajaan, dapat 43 kursi parlimen tak dapat jadi kerajaan. Itu bukan soal kerajaan. Soalnya adalah bila you diberi tanggungjawab tu, adakah you buat yang terbaik? Kan? Dan isu ni, saya rasa Madani ataupun kepimpinan yang ada pada hari ini, they are waste a lot of resources yang diorang patut buat. Kan? Dan saya tak nampak mereka boleh cuba perbaiki kan. They're trying to perbaiki lah kan. But the thing is, 3 tahun di bawah Madani ni dan juga di bawah Datuk Seri Amaluddin ni ataupun Menteri Besar Selangor ni, people dah buat keputusan dah. They want to give another chance to others. Selain daripada apa yang mereka berikan kepada Pakatan Harapan. True that. Which is, saya kata membangkang ke. Kalau jadi membangkang macam kita jadi buat terbaik lah. That's why we are trying to advocate people. Kita set Ezri, kita ni membangkang, kita ni membangkang kan. Kita ni buat kerja-kerja harakah everything ni. Kita ni bukannya ada banyak duit pun. Betul tak? True. Kan? Kita ni kita keluar duit lagi satu part. Kita terpaksa melawan agenda ataupun propaganda kerajaan yang agenda kerajaan kot. But why social media especially still on us? Apa? Nombor satu dia adalah kita bercakap benar. Bila kita bercakap benar, orang nak saman kita pun payah. Orang nak promote kita pun payah. We are telling the truth. Betul. Itu mahalnya bercakap benar zaman Madani ni, zaman kepimpinan yang ada ni adalah kerana mereka ni menunjukkan kepimpinan yang sangat teruk. That's why again back to the quality of leadership tu. Basic tu sangat rendah lah dari sudut quality leadership, menyebabkan kerajaan rakyat dah fed up dan bagi orang lain lah. So tu timbulnya PAS kat situ. Bukan sebab PAS dulu macam tu pun. Kita macam tu lah. Kalau lawan zaman macam tu lah. Tak ada. 3 prinsip tu lah tadi. Itu tak ada. Tu. But the thing is, you yang dia beri kepimpinan, you tak buat, you tak deliver. So people are counting on us. Dan adakah kita ready on that? Itu jawapan yang kita kena tanya pimpinan lah. Betul. Itu yang saya satu nampak. soalan yang ni. Okay. I think this is last untuk kita kupas sebelum kita conclude. Conclude nanti lebih ringkas lah. Okay. Rasa macam nak setengah jam tadi kan? Kita ada lagi apa? Ada nak habis dah? Oh, ya ke? Okay. Sebelum kita conclude. Okay. Sikit lagi. Kita pendekkan. Budaya politik matang dan sejahtera. Alright. BPMS. Itu masih lagi kita aplikasikan.
So how do you see that? Bagaimana cara itu boleh menarik anak muda, geng-geng muda ke arah politik, especially ke arah PAS? Then Saya kita conclude. Ya, saya rasa budaya politik matang Bukan dah sejahtera. politik matang sejahtera ni adalah suatu gagasan dibawa oleh Tan Sri Tuan Guru, Presiden PAS, yang saya rasa dia ditimbulkan selepas kita dilihat kalah. Kita dilihat, bukan, kita tak pernah kalah lah. Menang kalah tu Yalah. aturan Allah kan. Tapi Faham. dilihat kita mengumpul kekuatan kita dan back to the basic. Saya nampak Tan Sri Tuan Guru dia ada future punya orang kata vision lah. Yang kalau PAS nak pergi jauh kena buat benda ni. Kena betulkan ni dulu. Right. So dulu kita ingat dulu, kita apa je UMNO buat kita akan bangkang, ingat tak dulu? Yang ada mindset tu kan? Dulu Anwar didik kita, ditarbiah oleh Anwar. Apa yang Mahathir buat? Zalim, Mahathir. kita dalam in Pakatan Rakyat, it's normal lah. Kita terbiasa kan. So, mungkin Tok Guru betulkan itu. Jangan tengok kita jangan begitulah sikap kita dalam berpolitik. Kita lihat kepada hujah, kita lihat kepada mesej dia. Dan budaya politik matang sejahtera ni sangat-sangat tepat dia bukan untuk kita sebenarnya, dia untuk Tok Guru ni ulama. Dia bukan untuk orang PAS tidak. Dia buat budaya matang sejahtera tu. PAS buat dulu, dia akan absorb kepada rakyat dan rakyat akan merasai dan macam ni baguslah, baik. Ada tu sebenarnya. Sebenarnya itu. Itu sebenarnya kan? Sebenarnya dia bukan PAS budaya politik matang sejahtera. Tak, dia sebenarnya rakyat Malaysia ini yang kita kena aplikasikan. Sebab sesuai I think to be honest especially saya bila dah umur macam ni, dulu masa muda rajin lagi tau nak sagat orang dekat social media, membalas komen, membalas. Some people masih lagi at certain age pun masih lagi. Tapi saya lah dulu kalau saya kita pernah muda dan masih muda. So dulu membara, kan? Sebab saya pun dalam politik, so lawan hujah. Tapi dia jadi macam hati tu tak sedap tau. Nak tengok phone, apa dia nak balas, aku nak balas balik. Dia tak best. So at certain saya dah macam enough lah. Saya lebih kepada nak ke arah menerang. Dulu bukan tak menerang tapi anak muda kan. Style kita kan. So I think kita sebenarnya untuk nak antara BPMS punya ni juga politik menerang lah. Kita bagi keterangan. And that's what you are doing, which is thank you so much, Subi. Thank you so much. Saya tak ada buat apa sangat. Macam saya kata, saya just go with the flow. Saya jujur sangat jujur dengan apa yang saya punya content lah. I'm not really, saya bukan orang edit yang bagus. Kawan-kawan edit pun tahu lah, saya bukan seorang pakar edit. Of course. Macam Sofyan ke, yang power tau. Itu just simple je kita punya content. Paling-paling pun kita masuk subtitle. Tapi kita bagi signal, bagi simple message yang very clear supaya orang tahu, dan inilah harapan besar buat masa depan Malaysia, insyaAllah. Okay, alright. I think dah lebih sejam lebih sikit, tak apalah. Inilah nama anak muda. Sembang lebat tu. Sembang. Ya, kalau anak muda mau kedai mamak ni 2 jam. Tapi why not? Tapi mungkin technically mungkin susah sikit lah kan. Sebab dalam plan kita juga adalah kita nak buat podcast ni outdoor. Itu one of the kita punya konsep juga. So kita tengok nanti macam mana kan kalau kita dapat buat outdoor. Alright, apa-apa pun terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kami lebih kurang 1 jam lebih. Jangan lupa boleh tengok kami di YouTube Post Studio, di TikTok People of Selangor dan di Facebook PAS Selangor. Siri yang ketiga saya mengucapkan terima kasih. My brother. Okay, thank you. Kita keep in touch, of course. You ada hutang. Saya ada hutang juga, you ada hutang iaitu mandi di kolam renang. Kalau you sebut mandi saja, hati-hati. Kolam renang bawa family. Okay. Kita saling berhutang ya. So thank you so much. Terima kasih juga. Sehingga kita berjumpa lagi untuk siri yang keempat. Tolong yang belum follow TikTok, tolong follow. Yang belum like YouTube, we call it as follow and subscribe. So, tolong subscribe ya di Facebook PAS Selangor. Dan teruskan ikuti untuk siri-siri yang seterusnya dengan of course topik yang mungkin lebih panas, lebih menarik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.